Kalau orang mengalami saka, keturunan dan sebagainya, rahim juga bermasalah. Maksudnya dia menggunakan darah kita untuk makanan dia. Contoh janin. Kita baru je lekat kan, gugur. Jom shopping lebih 250 warna tudung di Tulen Bangi Central atau terus ke showcase kami dan jangan lupa purchase. Saka pun sama. Kalau orang mengalami saka, keturunan dan sebagainya, rahim juga bermasalah. Disebabkan jin ni dia duduk dalam saluran darah kita dan dia akan buat penyakit kat situ sebab dia sukakan darah kita, tempat-tempat kotor. Kalau contoh saka lah dulu kala kita punya nenek moyang kan mungkin bagi dia makan dan sebagainya. Tapi di zaman kita sekarang ni dah tak ada yang nak membela jin dan sebagainya. Tak ada penjaga. Tak ada penjaga. Dah tak ada kita memuja atau kita bagi dia makan. Jadi dia menggunakan tubuh badan kita yang ada yang kita, orang kata kita tak terima dia. Dia menggunakan tu. Maksudnya dia menggunakan darah kita untuk makanan dia. Untuk rosakkan. Contoh janin. Kita baru je lekat kan, gugur. Tiba-tiba kandungan hilang. Itu tak mustahil. Memang itu betul-betul berlaku lah. Dan pengalaman saya merawat, boleh dikatakan ramai saya jumpa wanita yang kehilangan janin dia disebabkan gangguan ni. Ada tak macam, yelah mungkin kaitan dengan sains, dengan doktor-doktor, mungkin ada percanggahan dekat situ pula. Sebenarnya kalau ikut fakta, doktor mengikut fakta dia memang akan kaji atau akan bagi kata fakta yang berdasarkan dia punya ilmu Tapi dia pun mempercayai sebenarnya kaedah kita. Sebab seorang wanita ni dia pregnant, dia dah mesti ada orang kata butir-butir detail dia pregnant kan. Dia dah pernah pergi check up sebelum ni. Memang dia hamil, dia pernah scan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kandungan dia hilang. Bila dia pergi jumpa doktor, doktor pun pelik. Tak ada apa-apa. Kenapa? Macam mana boleh hilang? Kan? Tak beranak, tak apa, tak ada kesan gugur apa sebagainya, hilang. Jadi doktor ni pun kadang-kadang dia akan suruh kita refer perawat Islam.